Iqamah pula. Lepas iqamah, sebahagian ulama kata baca doa yang sama. Kerana yang iqamah tu juga muazzin. Iqamah tu juga muazzin. Dan Nabi sebut dalam hadis, iqamah juga azan. Baina kulli adhanaini salah. Setiap kali dua azan, antara dua azan ada salat. Apa maksudnya? Salat qabliyah. Setiap kali dua azan, antara dua azan tu ada salat qabliyah. Azan pertama azan, waktu azan kedua iqamah. Maka kalau ikut pendapat ni, dia kata oleh kerana iqamah juga azan, maka bacalah. Dia guna kaedah umum lah. Umum boleh baca. Ada pun sebahagian ulama dia kata dak, iqamah bukan azan. Habis tu yang kata baina kulli adzaini salah tu, setiap kali dua azan tu ada salat, yang tu litaglib. Kerana azan lebih panjang daripada iqamah, maka kita namakan azan sekali lah dua-dua tu. Tapi kita kena tahu iqamah tak macam azan. Dua kali sebutan, iqamah tunggal. Ada hukum beza, maka tak boleh nak kata hukum azan dengan hukum iqamah sama. Selagi tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi baca lepas pada iqamah, maka tak perlu baca, kan? Bahkan hadis yang sahih Nabi kata, bila dah nampak imam, terus saja salat. Tak ada pun nampak macam doa, tak ada pun riwayat kata doa. Jadi dua pendapat. Saya cenderung kepada pandangan yang kata tidak perlu berdoa lepas iqamah. Tetapi saya tidak mengatakan orang yang baca doa itu bid'ah, kerana ada dalil, ada hujah yang jelas, metodologinya betul, cuma pada saya tidak rajih, tidak tepat. Wallahu ta'ala alam. Nak baca boleh, tak baca pun tak apa, saya pilih tak baca. Saya hanya baca selepas azan semata-mata. Wallahu a'lam. Seterusnya, doktor, adakah dibolehkan seseorang itu solat tahiyatul masjid di surau atau di madrasah? Okey, dia tak tahulah kalau di tempat saya, di Ipoh, madrasah ni surau lah. Walaupun dalam bahasa Arab, madrasah ni sekolah kan. Tapi kalau dekat kampung saya kat Ipoh tu, surau pun orang panggil madrasah ke? Madrasah ni mana surau yang takdiri Jumaat. Dia surau lah. Dulu banyak orang panggil madrasah kan. Sekarang orang panggil surau. Maka boleh tak salat tahiyatul masjid kat situ? Kalau tuan-tuan baca kitab fiqh, ulama terutama mazhab Syafi'i, dia tak bezakan surau dengan masjid. Dia cuma bezakan antara masjid jamik dengan masjid yang tak jamik. Masjid jamik, masjid yang buat salat Jumaat. Masjid yang tak jamik, masjid yang tak buat salat Jumaat. Selain daripada masjid, dia panggil musalla. Ni tanah lapang yang bukan wakaf tanah dia untuk ibadat. Sekadar tanah lapang untuk dilakukan salat raya. Itu musalla. Maka saya katakan begini, kalau surau kita tu, surau kawasan kita tu memang telah diwakafkan untuk salat. Tanah dia tu memang wakaf, gezet dah. Surau. Maka tanah dia wakaf. Bila tanah wakaf untuk salat, maka dia masjid. Walaupun kita panggil dia surau. Cuma masjid dia masjid ghairu jami', masjid yang bukan didirikan salat Jumaat. Maka masjid ni, surau ni, boleh tahiyatul masjid, boleh iktikaf. Begitu juga masjid jamik. Yang tu tak ada khilaf lah, masjid jamik memang boleh iktikaf lah, memang boleh salat tahiyatul masjid. Tapi masjid surau yang kita panggil surau ni, kalau tanah dia tu memang wakaf, memang untuk salat, boleh untuk salat tahiyatul masjid, boleh untuk iktikaf. Yang tak boleh ni surau yang bukan wakaf. Contoh surau Pasaraya. Kita pergi Pasaraya Giant ke Tesco kan ada surau. Itu bukan wakaf. Dia boleh jadi benda lain. Yang ni tak boleh tahiyatul masjid dan tak boleh iktikaf. Jangan pandai-pandai kat situ. Apa saya lunduk lemak ni orang nak solat? Iktikaf. Pergilah iktikaf kat surau ke, dekat masjid ke, dekat Pasaraya, surau dia tidak boleh untuk iktikaf. Okey? Habis tu kenapa dekat sini tak panggil masjid ustaz? Pengurusan, pentadbiran. Sebab masjid ni ada AJK lantikan, ada allowance. Sebab tu AJK masjid boleh tahan juga banding AJK surau. Sebab dia ada allowance. Jangan main-main. Tidur dalam masjid pun tak boleh. Bukan semua lah. Ada yang kadang-kadang marah kan, sebab dapat allowance dan bergaduh lebih masjid daripada surau sebab ada allowance. Surau tak gaduh, tak ada berebut nak jadi imam sebab tak ada allowance. Tapi ada masjid, ini Mufti Perak bagi tahu saya, cari mana masjid dalam negeri Perak yang tak gaduh. Sebab ada allowance. Lagi tinggi naik allowance, lagi gaduh. Berebut punya pasal. Pentadbiran saja. Kalau surau, dia tak bagi allowance lah. Masjid dia bagi allowance. Selagi orang panggil masjid jamik, masjid orang jamik, orang Melayu kan faham. So panggil surau satu, masjid satu, senang cerita. Yang masjid ni buat salat Jumaat. Dalam fiqh dia panggil jamik. Boleh kot? Saya menjawab soalan kot? Extend sikit soalan tu Ustaz. Kalau di rumah kita buat satu tempat, bilik, kita khaskan dia sebagai surau, boleh iktikaf? Kalau wakaf, okey lah. Rumah kita sendiri. Kalau kita wakaf kan. Sebab Arab pun dalam kawasan tanah dia, memang ada ni,
ada tempat untuk surau. Macam guru saya sendiri, satu kawasan dalam tanah buat masjid. Dia wakafkan tanah tu. Okay, terima kasih Ustaz. Ada soalan lisan? Okay, banyak soalan lisan tu. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Saya ada soalan. Wajibkah sujud sawi apabila kita tertinggal tasyahud awal? Dan lagi dua soalan lagi. Sebelum maghrib bolehkah kita solat sunat tahiyatul masjid? Dan lagi satu, bolehkah kita semayang di tanah perkuburan? Okey. Ya, soalan tu. Soalan pertama. Sekejap. Soalan pertama apa tadi? Laju sangat. Wajibkah sujud sawi apabila kita tertinggal tasyahud awal? Okey, ulama berbeza pendapat tentang sujud sahwi bila kita tertinggal sesuatu perkara yang kalau Syafi'i dia panggil sunat, ba'd. Sebab kalau tasyahud awal tu dalam mazhab Hambali dia panggil dia namakan wajib. So kena sujud sahwi. Ulama beza pendapat. Ada yang kata sujud sahwi wajib, tapi sebenarnya sujud sahwi adalah sunnah. So kalau kita tak buat, salat kita sah tetapi kurang pahala. So kita sujudlah. Cuma kadang-kadang orang terlupa sujud. Orang terlupa sujud sahwi kan. Dia terlupa tasyahud awal, lepas tu dia bagi salam. Lupa. Lepas tu kena sujud sahwi. Apa perlu buat? Sujud. Walaupun dah bagi salam. Kerana sujud sahwi boleh buat dua keadaan. Hadisnya dua-dua sahih. Sebelum bagi salam dan selepas bagi salam. Sujud dua kali. Apa bacaannya? Sujud sahwi apa bacaannya? Semua takut nak jawab. Subhanallah, subhana rabbiyal a'la. Sama macam sujud-sujud yang lain. Habis tu Ustaz saya ajar subhana man la yanamu wa la yashu. Tak ada asal. Tidak ada asal dalam hadis. Baca bacaan sujud biasa dengan niat sujud sahwi. Dua kali sujud, lepas tu kita bagi salam balik. Ada sebahagian ulama kata kena baca tasyahud, tapi sebenarnya tak. Kalau sujud lepas daripada salam, sujud sahwi lepas salam, cuma perlu bagi salam semula saja. Okey, soalan kedua apa tadi? Sebelum maghrib bolehkah kita solat sunat tahiyatul masjid? Okey, solat sunat tahiyatul masjid ialah solat yang ada sebab. Solat yang ada sebab. Macam solat sunat wudu, kita ambil wudu lepas tu kita solat. Yang ni pendapat yang rajih di sisi para ulama boleh kerana ada sebab. Nombor tiga, bolehkah kita solat di tanah perkuburan? solat di tanah perkuburan Dalam keadaan emergency, tengah duk korek liang azan. Jangan solat menghadap kubur kerana ada hadis yang larang. La tajlisu 'ala al-qubur wa la tusallu ilaiha. Hadis jelas dalam riwayat Muslim. Jangan kamu solat menghadap kubur, jangan kamu duduk atas kubur, jangan solat menghadap kubur. Nak solat pergi jauh sikit. Jangan sampai menghadap kubur. Sebab apa tak bagi? Kerana dia boleh membawa kepada syirik. Ustaz, saya solat je Ustaz, bukan pergi sembah kubur ni. Dah tak, bukan kita. Orang lain. Katalah saya ada anak murid. Anak murid tengok saya solat betul-betul depan kubur tu. Orang tengok dari jauh. Ini mesti ada keramat dia kubur ni. Kita pun solat menghadap kubur ni. Padahal kita solat sebab tak ada tempat dah. Kan? Maka akan membawa kepada syirik, lama-lama orang pergi sembah kubur tu. Padahal tak ada apa pun. Maka sebab tu Nabi larang benda tu. Larang. Wallahu a'lam. Okay, tuan-tuan dan puan, kita ucapkan jazakallah khairan jaza kepada Fadil Dr. Rozaimi di atas sesi soal jawab kita. Saya rasa tak boleh saya lanjutkan lagi kerana saya sendiri pun ada penyakit 2A. Saya kagum dengan Dr. Rozaimi tadi. Dia boleh berdiri selama 2 jam. Tapi saya yang ada 2A ni tak boleh lah, nak berdiri 2 jam. Tuan-tuan tahu 2A apa dia? 2A. 2A, 2A, TUA. Orang tua ni tak boleh lama-lama sangat duduk berdiri tau ni. Kan? Saya minta maaf, bukan bermakna bila kita habis sesi ini kita tidak ada lagi sesi-sesi yang lain. Bukan bermakna habislah kembara kita mencari ilmu. Bukan bermakna tamatnya usaha kita untuk memastikan bahawa setiap amalan kita itu sahih, setiap amalan kita itu diterima oleh Allah SWT. Ada banyak lagi ruang-ruang yang lain, ada banyak lagi medan-medan yang lain. Ini bukan yang pertama dan terakhir untuk kita. Ada banyak medan yang boleh kita berjumpa lagi untuk kita memastikan amalan-amalan ini, insya-Allah. Dan inilah usaha-usaha kita untuk memastikan bahawa kita sentiasa berada di atas landasan yang sebenarnya. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Barang siapa yang mencintai Allah, maka Rasulullah kata, ikutlah aku. Jadi kita nak cuba ikut serapat mungkin dengan apa yang Rasulullah bawa supaya amalan kita diterima oleh Allah. Dan akhirnya kita mencapai hajat dan cita-cita kita sebagaimana firman Allah yang lain dalam surah Ali Imran ayat 185, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang keluarkan daripada api neraka dan masukkan ke dalam surga, orang itu telah beruntung dengan keuntungan yang sebenar-benarnya.
Jadi saya sekali lagi selaku moderator pada petang ini mengucapkan jazakumullah khairan jazak kepada tuan-tuan dan puan-puan, barakallahu fikum, kepada hadirin hadirat dan juga kepada Dr. Rozaimi di atas sesi pada petang ini. Saya mohon ampun dan maaf sepanjang saya mengendalikan sesi ini. Sekiranya ada memang adalah soalan-soalan yang tak sempat saya baca. Kita harapkan kita dapatlah mengambil manfaat terhadap soalan-soalan yang mampu kita selesaikan. Jadi untuk itu saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan dan mohon ampun kepada Allah SWT. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.